Satu orang sahabat nama Auf ibn Malik al-Ashja'i. Auf ni dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ya Auf, u'dud sittan baina yadayis sa'ah. Wahai Auf, kira lah ni aku nak sebut kat kamu, ada 6 benda di antara sekarang sampai kiamat. Nabi pun kata, awwaluhunna mauti. Nombor 1 ialah kematianku. Terus menangis dia Auf. Menangis dia sampai Nabi kata, Auf, berhenti. Kata Auf, bila Nabi suruh aku berhenti, baru aku berhenti. Kemudian Nabi kata, Fathu Baitul Maqdis, pembukaan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di bawah pimpinan umat Islam. Pernah lagi Baitul Maqdis di bawah pimpinan umat Islam? Pernah, dah 2 kali dah. Sekali zaman Sayyidina Umar, sekali zaman Salahuddin Al-Ayyubi, 2 kali lah. Kemudian Nabi pun sebut, mutanun yakunu fi ummati ya'khudhuhum mithla qu'asil ghanam. Nabi kata akan berlaku kematian di kalangan umat aku. Kematian ini adalah seperti satu penyakit yang apabila kena binatang ternakan semua bakal mati, iaitu akan jadi banyak kematian yang mengejut di akhir zaman. Ni zaman hak saya dengan tuan-tuan hidup ni, peratus 30-an, 40-an, 20-an yang meninggal sama banyak dengan hak 60-an. Keluar nak pergi merkit meninggal, keluar nak pergi raya meninggal, keluar balik daripada ziarah orang meninggal. Tak ada apa, meninggal. Nombor 1 jadi, nombor 2 hak Nabi sebut jadi, nombor 3 hak Nabi sebut jadi. Tengok nombor 4 pula. Nak pergi nonton seronok ni. Fitnatun takunu fi ummati wa 'azzamaha. Nabi kata kamu akan tengok satu zaman fitnah berlaku di kalangan umatku dan kemudian dengan cepat. Wal khamisah, Nabi kata yafidul malu fikum hatta innar rajula la yu'tal 100 dinar fayatasakhatuha. Dia kata 5, satu hari kamu akan tengok melimpahnya harta di kalangan umatku. Harta jadi melimpah. Nabi kata kamu akan melihat, wahai Auf, kemewahan akan melimpah-limpah masuk ke dalam umat aku. Dan ketika itu apabila seorang diberikan gaji 100 dinar, maka dia tetap tidak puas. Jadi dah lagi ni. Allahu Akbar. Nabi kata Auf berapa? Auf sebut 5. Nabi kata yang ke-6, hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar fayasiruna ilaikum ala 80 ghayah. Qultu wa mal ghayah? Qala ar-rayah tahta kulli rayatin 12,000 fustatul muslimina yawma idhin fi ardin yuqalu laha al-ghutah fi madinatin yuqalu laha Dimashq. Nabi kata berlaku perdamaian di antara kamu dan Bani Asfar. Jumhur ulama hari ni bila mereka sebut Bani Asfar, mereka akan kata Eropah dan Amerika Syarikat. Perdamaian ni kita akan bekerjasama, bersekutu ni, hak dua bersekutu ni. Siapa dia? Orang Islam dan Bani Asfar. Dan yang ni belum berlaku. Orang Islam akan bersekutu dengan mereka ni, berperang dengan satu lagi, tak tahu, wallahu alam siapa dia. Setelah kamu berperang, kamu menang, kemudian mereka mengkhianati kamu dan menyerangmu di bawah 80 bendera. Apa dia tuan-tuan? Bila menang, geng-geng ni semua bawa naik salib. Mereka bawa naik salib. Dia kata salib memenangkan kita, salib merahmati kita. Orang Islam dengar seronok tak? Yang memenangkan sebenarnya Allah Azza wa Jal. Berlaku pengkhianatan macam tu, orang Islam tak setuju dengan logo, dengan tema macam tu. Lalu kita berperang dengan mereka, dengan Bani Asfar di bawah 80 bendera. Nabi pun kata 80 bendera itu adalah panji perang. Di bawah tiap-tiap bendera itu terdapat 12,000 orang tentera, lebih kurang 1 juta orang. Ketika itu pusat kepimpinan umat Islam akan ditempatkan di sebuah tempat, di sebuah daerah namanya Ghutah. Di Tunisia ada tempat nama Ghutah, di Mesir ada tempat nama Ghutah, di Iraq ada tempat nama Ghutah, di Jordan ada tempat nama Ghutah.
Maka Nabi kait dalam hadis ni, bila Nabi kata tempat kepimpinan orang Islam ketika berlaku perang besar itu yang disebut dengan nama Yaumul Malhamatil Kubra, perang pertumpahan darah teragung, ketika itu pusat kepimpinan umat Islam adalah di Ghutah. Nabi kata dekat dengan satu pekan, nama pekan tu Nabi kata Dimashq. Maka semua ulama tahu Ghutah adalah Ghutah yang ada di Syria hari ini.